Sekolah Menengah Kebangsaan Gurah Perahu Indah SMK-GPR terletak di Kubang Semang, Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Sekolah ini mula beroperasi pada tahun 2009 dan kini SMK-GPR telah berkembang dengan jumlah pelajar seramai 583 orang dan 44 orang guru. Baru-baru ini, SMK-GPR menjalin kerjasama strategik dengan Universiti Sains Malaysia dan menjalin hubungan antarabangsa bersama Midoroka High School dan Universiti Ibaraki Jepun melalui program Pertukaran Budaya Jepun-Malaysia. Di sekolah kami, sering berlaku masalah kasut mula tertukar atau hilang kerana kekurangan brak kasut yang mencukupi. Keadaan ini menyebabkan kasut berselerak dan menyukarkan pengurusan. Oleh itu, kami mencadangkan penghasilan rak kasut menggunakan kotak terbuang sebagai penyelesaian yang kreatif, mesra alam dan menjimatkan kos. Bagi menangani masalah ini, kumpulan The Inventor mencari jalan penyelesaian. Nama produk kami adalah Creative Shoe Rack. Apakah fungsi Creative Shoe Rack? Fungsi shoe rack adalah untuk menyimpan dan menyusun kasut murid dengan teratur. Yang kedua, mengelakkan kasut daripada berselerak di kawasan sekolah. Yang akhir sekali, memudahkan murid mencari dan mengambil kasut masing-masing. Apakah bahan yang digunakan? Bahan-bahan yang digunakan adalah kotak terbuang, gam atau pita pelekat yang kuat, gunting atau pisau pemotong, pembaris dan pensel untuk pengukuran. Creative Shoe Rack didatangkan dengan almari mini dan tempat letak barang perhiasan. Ia boleh menempatkan 8 pasang kasut. Creative Shoe Rack mempunyai lebar 100 cm, tinggi 45 cm dan panjang 60 cm. Projek ini memerlukan kos yang minimum kerana menggunakan bahan terbuang. Produk ini bukan sahaja menyelesaikan masalah kekurangan rak kasut di sekolah kami, tetapi juga mendidik murid tentang kepentingan kita semula dan pengurusan barang peribadi.